Hello, selamat datang ke hotel. Di sini, anda akan mempelajari cara melayani tetamu semasa proses tempahan bilik. Pusingkan tapak tangan kiri ke arah diri anda untuk melihat menu di tangan. Anda boleh memilih butang pembelajaran untuk mengikuti panduan langkah demi langkah. Sebagai alternatif, pilih butang Hai, dalam video ini, saya akan tunjukkan cara menggunakan pengawal VR untuk berinteraksi dengan pelbagai elemen dalam persekitaran VR. Sebelum kita mulakan, sila lihat gambar ini yang menunjukkan komponen pengawal VR. Untuk bergerak, tolak atau tarik ibu jari pada thumbstick dan lepaskan untuk berhenti. Untuk memegang objek 3D, halakan tangan anda ke arah objek tersebut dan tekan butang genggam iaitu grip. Anda juga boleh guna butang yang sama untuk memanjat tangga dengan memegang anak tangga. Untuk berinteraksi dengan antara muka 2D seperti menekan butang, gunakan butang trigger. Anda boleh cuba gunakan pengawal VR ini dalam sesi pembelajaran nanti. Selamat pagi. Selamat datang ke Hotel Cyber. Nama saya Ahmad. Boleh saya bantu anda? Selamat pagi, saya ingin daftar masuk. Boleh saya tahu nama encik? Saya Peter. Encik Peter, adakah encik telah membuat tempahan? Ya, Adakah encik mempunyai nombor tempahan? ya, ini nombor tempahan saya. Sila tunggu sebentar, encik. Saya akan semak tempahan encik. Ya, silakan. Selamat pagi. Selamat datang ke Hotel Cyber. Nama saya Ahmad. Boleh saya bantu anda? Selamat pagi, saya ingin daftar masuk. Boleh saya tahu nama encik? Saya Peter. Encik Peter, adakah encik telah membuat tempahan? Ya, Adakah encik mempunyai nombor tempahan? ya, ini nombor tempahan saya. Sila tunggu sebentar, encik. Saya akan semak tempahan encik. Ya, silakan. Encik Peter. Encik akan menginap di bilik deluxe selama 2 malam dan akan daftar keluar pada 23 hari bulan ini. Dan permintaan khas encik ialah sekotak coklat, bunga, bantal dan katil bayi. Betul begitu, encik? Ya, tepat sekali. Maafkan saya, encik. Bilik encik masih belum siap. Kami amat menghargai kesabaran encik sementara kami menyiapkan bilik. Sementara menunggu, kami menjemput encik menikmati kopi percuma di ruang rehat kami. Sila buat diri encik selesa. Kami akan maklumkan sebaik sahaja bilik siap. Maafkan saya, encik Peter, bilik encik kini telah siap. Terima kasih, encik Peter. Saya akan membuat salinan kad pengenalan encik. Ia akan mengambil masa sebentar. Maafkan saya, encik Peter. Sila semak maklumat dalam borang pendaftaran ini dan tanda tangan di bahagian bawah di sini. Sudah tentu, tiada masalah. Caj bilik encik ialah RM850. Jadi jumlah keseluruhan termasuk deposit ialah RM950. Jumlah deposit mesti dibayar secara tunai.
Deposit Encik akan dikembalikan semasa daftar keluar. Ini deposit saya. Bagaimana Encik ingin membuat pembayaran? Dengan kad saya. Kad Visa, debit atau kredit, Encik? Dengan kad Visa saya. Kami akan mendapatkan kebenaran untuk RM850 daripada kad Encik. Sila tunggu sebentar, saya akan sediakan resit pembayaran. Baik. Encik Peter, ini kad kredit dan resit pembayaran Encik. Dan ini resit deposit Encik. Ini kunci bilik Encik dan ini nombor bilik Encik. Bilik Encik terletak di tingkat 6. Naik lift ke tingkat 6. Bilik Encik berada di hujung koridor. Masa daftar keluar Encik adalah sebelum jam 12 tengah hari esok. Encik Peter, ini baucar sarapan Encik. Sarapan disediakan antara jam 7 pagi hingga pukul 10 pagi di restoran kami di tingkat bawah. Terima kasih. Encik Peter, menu ada di dalam bilik. Jika ingin membuat pesanan bilik, sila hubungi restoran kami dengan mendial nombor 3. Bagus. Encik Peter, ada apa-apa lagi yang boleh saya bantu? Tidak, terima kasih. Encik Peter, maukah bellman bantu bawa beg Encik? Sudah tentu, dengan senang hati. Encik Peter, tinggalkan sahaja beg di sini dan bellman akan hantar ke atas. Terima kasih. Encik Peter, saya pasti Encik akan menikmati penginapan di sini dan sekiranya perlukan apa-apa, sila hubungi kaunter hadapan. Selamat menginap. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama.